Yo, assalamualaikum. Welcome to Santai Vlogs. Okay, untuk vlog kita pada hari ni, aku nak mempersembahkan classmate outing. So untuk pengetahuan korang, classmate outing ni telah berlangsung pada bulan 8 hari tu, dan tempatnya dekat Melawati Mall. So untuk vlogs ni dia lebih seperti macam classmate aku yang buat vlogs. Diorang buat vlogs, diorang suruh aku edit, lepas tu masuk YouTube kan. Betul tak? So tanpa membuang masa lagi, let's go! YouTuber. Cakap subscribe to my channel. Gemar betul lah. Adib gemar. Lah, biar aku nak main ni dah kata. Papi anjing. Okey. Tak nampak dah. Janji hijau. A few moments later. Tak, yang tu sebenarnya dia test je sebenarnya. Dia test sebenarnya. Saja dia bagi tumbuk shoot tak betul kan. Sebab untuk test dia sebenarnya kan. Untuk test dia. Wow. Kau respect ah. Come on. Mami. Aku rasa stres sebab dah 12.30 dah ni, tak potong bulan gini macam tu. Dah ke? Bila dah foto tu? Eternity later. Kau pergi marah. Saya. Ni akak ni. Kak, streamer kak. Saya. No, God, please no. Kita nak buat YouTube rate outfit guys. Okay. Cuba rate baju kau. Beli baju. Baju ke harga baju? Okay, baju 5 tedong. Nak 7 10. Diamlah kau. Bla ni kau boleh. Semua orang cak instant dua kecuali aku. Saya di sini mau interview anda. Asal dari mana? Asal dari Malaysia. Malaysia. Baju ni dari mana? Baju bandel. Ini Adidas ori ni. Berapa ribu beli? Aku beli dalam 1,000 lah. Mantap bro. Terima kasih. Nice. Habis. Baju berapa? Patut RM50,000, 50 sen. Perasaan anda. Yang ambil gambar kot. Video Perasaan anda happy. Cok lah. Bang, mana bang? Kau karaoke bang? Lagi karaoke.
Meanwhile. Okay bro, tengok kau dah ada awet. Kau dah ada awet kan? Kau dah ada awet nanya kan? Kau nanya dia ada awet kan? Kau ni dia ada awet kan? Awet